الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dikasihi anak-anak pengacara majlis, yang dihormati Tuan Mudir, Tuan Guru Fadil Ustaz Zahir Al-Basri Al-Rabbani Al-Mujaddidi Hafizahullah, yang dimuliakan guru saya dan juga abang bira saya Al-Fadil Syekh Al-Ustaz Muhammad Farhan bin Al-Hashiri Al-Rabbani Al-Mujaddidi, semua asatizah, tuan-tuan guru, tuan imam, tuan mudir Mahat Tahfiz Pulau, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dirahmikan, dimuliakan juga Tuan Guru bapa kita, anda kepada Tuan Guru Haji Saleh Allahyarhamu Pondok Sid. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah, kitab kecil orang Arab sebut kutai, kitab lah kecil ya, mimpi ya, kutai ataupun safahat beberapa helayan yang membicarakan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini atau kutai ini saya tulis pada tahun 2009. 2009, berapa tahun lah? Kalau 2010, 15 tahun, 2009, 16 tahun yang lalu saya tulis, baru belajar menulis. Ini kitab pertama, walaupun pengurusi baca tadi nombor berapa tak tahulah, tapi sebenarnya inilah buku pertama yang saya tulis. Saya banyak minta nasihat daripada Fadil abang bira saya, Ustaz Farhan, macam mana nak cetak. Saya type word je lah, bang letak baris ada tanda bacaan yang saya pun tak pandai lagi waktu tu. Jadi Ustaz Farhan lah yang bantu cetak kitab ni. Dulu gambar lain, muka lain, sekarang muka lain. Dulu kalau tak silap gambar Mekah, ada Kaabah, lepas tu orang duduk tengah sujud keliling Kaabah, kulit warna hitam. Ini cetakan baru ni, yang hijau ni cetakan baru. Ditulis di sini cetakan pertama 2018, cetakan kedua 2021. Sebenarnya dah cetak banyak kali. Yang Ustaz Farhan bantu tu, kulit hitam tu banyak kali ya, 8-9 kali saya pun tak ingat. Diulang cetak. Antara tujuan dia saya tulis ni untuk cari dana, saya sambung belajar peringkat master di Insaniah
Kemudiannya bertukar nama QIN, College Universiti Insaniah. Dia merenggut kat Syahab Perdana. Sekarang dah pindah Kuala Ketir. Nama ketiga Yudisha. Itu cerita sejarah dia lah. Saya pun tak ada duit, saya nak belajar, saya nak bayar yuran. Jadi dicetak kitab ini dengan berkat kehebatan Rasulullah SAW. Bolehlah bayar yuran setiap semester. Saya sekelas dengan Syekh AJK Fatwa Kedah, Syekh Aminuddin dan Ustaz Fauzi Tahir. Kami sekelas lah di Insaniah. Kemudian tukar nama QIN, sekarang tukar nama Yudisha. Yang bantu saya masuk situ, Allah yarham, Dr. Abdul Aziz Hanafi. Kalau ikut syahadah Syria ni tak ada iktiraf. Nama dia universiti tapi tak ada MQA. Kami hanya syahadah, bukan ijazah. Tapi Dr. Abdul Aziz Hanafi, dia jemput, dia bagi peluang untuk sambung belajar. Alhamdulillah. Rasulullah SAW insan yang paling hebat, sebaik-baik afdalu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah, lebih baik daripada syurga, lebih baik daripada segala-gala makhluk Allah, arash dan kursi. Itulah makhluk terbaik Allah, ciptaan terbaik Allah. Nabi Muhammad SAW kana ahsanal khalqi khalqan wa khuluqan. Baginda adalah makhluk terbaik di sudut tubuh badannya baik dan akhlak perangainya pun baik. Badan elok, sosok tubuh menawan, akhlak mulia. Allah yarham Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah, ada tulis 40 hadis akhlak mulia. Kita nak baca tentang akhlak Nabi, sebahagian daripada akhlak Nabi, kita beli buku, kitab 40 hadis akhlak mulia yang ditulis oleh ayahanda Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah. Sosok tubuh menawan. Ini saya kutip-kutip saja. Untuk lebih lengkap, bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi rahimahullah. Kitab Syama'il yang banyak dibaca di masjid-masjid. Jadi pada pagi ini kita tengok isi kandungan. Saya mungkin baca tajuk-tajuk saja. Untuk menjimatkan masa, kita baca tajuk-tajuk yang ada di sini. Isi dalam tuan-tuan boleh baca sendiri insya-Allah. Kita tengok isi kandungan. Kecantikan tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kurniaan Allah. Kita nak handsome macam Nabi tak boleh ya. Terani je lah. Handsome dah lah terani. Saya handsome sikit daripada tuan-tuan. Handsome sikit, tuan-tuan handsome banyak. Macam tu. Jadi ini kurniaan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Memang segak, memang handsome, wangi pula tu. Hidungnya mancung, mata hitamnya hitam, mata putihnya ada kemerah-merahan, rambut ikal mayang, badan tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Laisa bil tawilil ba'id wala bil qasir. Nabi bukan tinggi renjong. Sini sebut renjong. Renjong sama tu. Renjong tinggi tu. Sampai nak terantuk punggung. Nabi tak tinggi sangat, tak rendah sangat, sederhana. Tapi bila Nabi berjalan atau duduk bersama orang tinggi, kelihatan Nabi lebih tinggi. Bila Nabi duduk, idza jalasa ma'a qaumin kanat aktafuhu a'la minhu. Kelihatan Nabi lebih tinggi daripada mereka. Kalau berjalan dengan orang tinggi, daripada jauh nampak Nabi tinggi lagi. Tapi Nabi bukanlah orang yang tersangat tinggi. Perut dengan dada sama, tak kuncit. Kita maju ke depan. Nabi perut dengan dada sama. Nabi berjalan laju, kejar masa.
tu kecantikan tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang segak, orang teliti. Kalau berjalan mana-mana, Nabi tak akan tinggal bawa sikat. Orang smart je tu lah. Saya tak bawa rambut pendek, baru beli umrah rambut pendek tak payah sikat. Nabi bawa sikat, Nabi bawa cermin, Nabi bawa kayu sugi. Jalan mana-mana, tiga itu Nabi tak akan tinggal. Nabi akan bawa celak, botol celak. Nabi ada botol celak, Nabi ada botol minyak wangi. Ini peralatan-peralatan yang Nabi pasti bawa. Sikat rambut. Kalau kita tengok orang yang ada sikat rambut belakang, bagi mak bunga kan, dah. Nabi memang bawa sikat rambut di mana-mana. Sikat rambut, beruih gigi. Persediaan. Nabi tak akan lupa benda-benda ni. Itu menunjukkan Nabi kita orang yang sangat jaga kebersihan, kerapian. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik dan Allah suka untuk masa kerapian. Kalau nak jumpa orang, Nabi pesan, kamu nak jumpa orang, fa'aslihu rihalakum, elokkan kenderaan kamu. Kita kalau nak pergi menyambut basuh kereta, nak bawa pengantin kan, sebenarnya nak jumpa orang basuh kereta. Saya pun semalam alhamdulillah, terima kasih pelajar tolong basuh kereta. Dia tahu jadual saya nak main sini, dia tolong basuh kereta. Tapi tadi hujan, tak tahu nak ketok balik, tak tahu lah. Fa'aslihu rihalakum, perbaikilah kenderaanmu. Basuh kereta. Kalau dulu basuh kuda, repair, servis bagi elok kenderaan. Walibasakum, pakaian kamu, jaga penampilan dan jumpa orang. Jadilah kamu seperti tai lalat di muka orang yang berbadan putih. Putih ada tai lalat satu, maknanya menjadi tempat tumpuan. Muka putih ada satu ketui tai lalat. Orang duk tengok tai lalat tu lah. Maka kamu pergi ke majlis, pakailah pakaian yang cantik-cantik, yang smart-smart. Kita nak pergi sembahyang Jumaat, nak pergi sembahyang raya, nak main majlis maulid, pakai segak-segak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok tajuk yang kedua, keharuman dan kebersihan tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi memang suka hubbiba ilayya min dunyakum salasa. Ada 3 perkara Allah kasihkan ke dalam hatiku, 3 perkara dari dunia kamu. Nabi tunggu akhirat, tapi dunia ni yang Nabi kasih hanya 3. At-tib wal nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Di dunia ini yang Nabi gemar, yang Nabi suka, kata Nabi ada 3. Yang pertama pakai minyak wangi. Oh, sedap wangi. Nabi memang dah wangi dah. Belum Nabi wangi, pakai minyak wangi, tambah wanginya. Kita perlu masak ni memang nak kena pakai bedak, pakai minyak wangi lah. Pakai ubat ketiak apa semua kan. Merapikan bulu-buluan, cupok bulu ari-ari, cabuk bulu ketiak, andam misai dan sebagainya. Nabi kata, aku suka dunia ni yang pertama minyak wangi. Yang kedua, dikurniakan isteri-isteri yang salihah. Di dunia ni bahagialah kalau kita boleh pakai minyak wangi, dapat isteri yang baik. Isteri Nabi ada 11 orang, semua baik-baik. Pilihan Allah. Allah katakan Nabi, kau boleh kahwin sebanyak-banyaknya, man tasha. Nak kahwin dengan siapa kahwin lah, unlimited. Betul tak? Tak ada hak. Kita jangan empat je lah. Nabi boleh kahwin dengan siapa saja Nabi nak kahwin. Tapi yang Nabi kahwin hanya 11 orang ummahatul mukminin, pilihan Allah. Mereka menjadi peneman Nabi di dunia dan pasti menjadi peneman Nabi dalam syurga. Ketua-ketua bidadari Nabi di dalam syurga 11 orang. Jadi sama yang ini, yang kedua, dikurniakan isteri-isteri yang baik. Yang mana? Yang ketiga, Allah jadikan penyejuk hatiku bila ada masalah aku semayang hilang. Release tension dengan mengabdikan diri solat kepada Allah. Solat hilang masalah. Masalah ada 10 kilo, ya hilang. Jadi dengan isteri ni, Nabi mengajar kita kena selalu ucap terima kasih. Isteri baca kopi, terima kasih.
Isteri masak nasi, dia kata tak terima kasih. Menantok makannya. Dah lah tak kata, hina pula, masak macam ni, gulai masih. Kena kata terima kasih yang tadi, terima kasih. Terima kasih isteri pun, terima kasih suami bagi 5 kupang, terima kasih 50 ringgit, terima kasih. Bagi sikit pun terima kasih, bagi banyak pun terima kasih. Kerana kita melihat nikmat, kita melihat Tuhan yang memberi nikmat melalui tangan suami kita. Jangan lihat kecilnya nikmat, tapi lihatlah besarnya pemberi nikmat, Allah Ta'ala. Kena banyak terima kasih. Ini rahsia rumah tangga bahagia. Nabi SAW sebut, man suni'a ilaih ma'ruf. Orang buat baik ke kita, apa-apalah kebaikan, hendaklah kita kata, kalau cakap Arab lagi simple lah. Nak simple cakap Arab, jazakillah khairan. Isteri kata kat suami, jazakallahu khairan. Suami kata kat isteri, jazakallahu khairan. Isteri iron baju. Saya waktu mengaji pondok di Ram dulu, saya reti iron baju. Lepas kahwin tak reti lah pula. Lepas kahwin tak bisa lagi lah iron baju. Kalau iron pun jadi gubernur tak tahu. Lama tinggal kerja ni. Jadi isteri iron baju. Tadi saya nak pakai baju hitam, dia kata pakai baju putih lah. Baju putih lah, tak apa, baju mana pun. Terima kasih. Tolong iron baju, tolong serika baju. Terima kasih. Banyak-banyaklah ucap terima kasih. Terima kasih. Ada usaha tu. Jadi Nabi pesankan kita ucap terima kasih, menghargai kebaikan orang, menghargai, barulah rumah tangga jadi bahagia insya-Allah. Nabi pernah minta makan sarapan balik subuh. Nabi minta dekat isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah meriwayatkan, Nabi minta nak makan lah, minta nak menyuruh. Ada apa ni angkat man? Sayyidatina Aisyah angkat roti. Kemudian Nabi tunggu lauk. Takkan nak makan roti kosong kan? Nak makanlah dengan lauk. Kalau kita sapu jam ke, pelantar ke, ada kohdal ke, lagi baguslah. Ada gulai ayam ke apa, lagi sedap. Sayyidatina Aisyah tak angkat roti. Nabi tanya, udum, ainal udum? Lauk ada? Lauk mana lauk? Dan sebagai manusia, takkan nak kau roti kosong. Kata Sayyidatina Aisyah, rumah kita tak ada lauk, telur goreng apa pun tak ada. Yang ada hanyalah al-khal, cuka. Cuka masam. Cuka apple ke, cuka tamar ke, cuka apa tak tahu. Yang ada hanya cuka. Nabi kata tak apa, angkat man. Cuka pun cuka lah. Nabi tak cerewet. Jadi kalau isteri masak nasi, lauk, dia tak botol kicap. Terima kasih. Makan kicap. Tak ada kicap, bubur minyak. Kan? Sedap tak? Janji rezeki. Balon lah, tolak batu dengan besi sudah. Pasal dia cakap banyak. Nabi kita pun makan roti dengan cuka. Nabi cicah. Selalunya roti cicah dengan zaitun, minyak zaitun ke, za'atar ke, telur goreng ke, ada kaki kambing ke, warak, maqadim tu lagi sedap lah. Itu di muka tu saya bawa oleh Ustaz Farhan, kena kaki kambing. Alhamdulillah rezeki. Tapi kolesterol lah. Jadi Nabi koyak roti cicah khal. Khal tu cuka. Bukan mukhallal jeruk. Memang orang Arab kalau boleh balut dengan mukhallal jeruk, tu kira sedap. Ni cuka cayak tu. Nabi cicah makan. Bila Nabi makan, Nabi puji makanan. Dalam syarah hadis, memuji ta'am bermakna memuji sani'u ta'am. Tukang masak. Puji makanan sebenarnya puji orang yang menyediakan makanan. Puji isteri lah tu.
Nabi kata, ni'mal udum al-khal, sebaik-baik lauk cuka. Bukan beli. Dengan hati yang ikhlas, cuka ini sebaik-baik lauk. Nabi kata marratain, 2 kali. Ni'mal udum al-khal, ni'mal udum al-khal, sebaik-baik lauk hak ni ya, cuka. Cuka ni lah lauk terbaik. Faronoklah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi isteri di rumah masak nasi, bagi toyu kat dia. Tengok suami nak kata apa. Suami yang perangai dia marah kan? Suami yang cerdik dia puji, Allah, payahlah nak cari bini macam ni. Nasi dengan kicap, nasi dengan toyu, inilah sebaik-baik lauk. Cuma laki kita mungkin perlilah. Lauk ada dalam peti ayam tak mau masak. Nabi puji betul, menghargai apa yang ada. Begitu juga Nabi kita SAW pernah singgah di rumah Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ni antara pemimpin Khazraj di kalangan penduduk Madinah Al-Ansar. Dia daripada ketua Khazraj. Dia terkenal dengan seorang yang karim, pemurah, tak kira lah. Jamu tetamu makan pun tak kira, suka tetamu. Dia terkenal dengan sifat al-karam wal-jud. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Nabi singgah petang tu, maghrib, buka puasa dia. Dia suka lah kalau Nabi mai lagi berbesar hati lah. Siapa-siapa memang dia suka tetamu punya rumah dia. Tapi kebetulan hari tu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah tak ada apa sangat. Yang ada roti dengan minyak zaitun, roti cicah minyak zaitun. Dia pun hidang roti dengan minyak zaitun, ayam kosong. Hari itu tak ada apa kan. Nabi pun main terkejut sehingga maghrib buka puasa. Tengok Nabi menghargai, terima kasih. Habis makan, Nabi baca doa pula dekat tuan rumah. Nabi baca doa, aftara 'indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah. Doa Nabi, telah berbuka puasa di sisi kamu orang-orang yang berpuasa. Orang puasa telah berbuka puasa di rumah kamu. Maknanya doa keberkatan, kebaikan, sebab jamu orang buka puasa. Wa akala ta'amakumul abrar, orang-orang baik telah memakan makanan yang kamu sediakan. Di hujung, wa sallat 'alaikumul malaikah, pasti mendapat doa para malaikat. Jamu orang buka puasa, buat kenduri ni, siapa taja maulid ni, sallat 'alaikumul malaikah, kamu akan dapat doa berkat daripada para malaikat. Jadi Nabi mengajar kita menghargai jasa orang. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pandang remeh kebaikan itu walaupun sedikit. Orang buat baik kita walaupun sedikit, ingatlah. La tansawul fadla bainakum, jangan lupa jasa orang kepada kamu. Orang buat baik kepada kita, ingat, walaupun orang yang buat baik itu orang bukan Islam sekalipun, Nabi kenal jasa mereka, Nabi hargai mereka. Yang ketiga, air liur baginda Nabi SAW. Air liur berkat, air liur orang soleh, air liur ulama. Kita suruh buat majlis tahnik, kan, mengikut sunnah Nabi. Air liur ni berkat. Cuma waktu PKP corona dulu lah takut sungguh air liur. Cukup takut. Padahal air liur ni bagus, riq. Orang kata riq. Air liur ni bagus, berkat. Surul mu'min syifa. Diriwayatkan sisa minum tu, kita minum setengah, kita tinggal. Ada orang minta izin, saya nak minum, silakan, berkat. Sisa minum sesama orang Islam ni berkat. Kalau Nabi di rumah Nabi tu, cawan satu je kongsi dengan isteri. Kadang isteri minum dulu, kadang Nabi minum dulu. Minum setengah, isteri minum setengah. Isteri minum dulu setengah, Nabi sambung setengah lagi. Buat apa banyak cawan kan? Di rumah saya pun banyak cawan. Hari guru orang bagi hadiah cawan, himpu-himpu banyak. Ada orang hari lahir orang main bagi satu kotak tu 12, banyak.
Kalau tidak satu cukuplah, share dengan anak-anak, dengan isteri, baru berkat. Nabi satu cawan je di rumah, kongsi dengan isteri. Isteri Nabi ada 11, ada 9 lah, simpan 2 di Ma'la dengan di Sarif, 9. Jadi setiap rumah satu cawan. Tak apalah, rumah saya sendiri pun banyak cawan gelas banyak. Ada orang bagi, ada orang hadiah dan sebagainya. Kalau isteri minum dulu, Nabi akan perhati mata Nabi. Tengok tang mana isteri letak bibir. Sekali Nabi pusing cawan tu, Nabi minum di tempat bibir isteri, di situlah bibir Nabi. Ni cerita romantik lah. Pandai Nabi. Sebab tu bahagia. Dari rumah Nabi yang sangat kecil, angkat tangan sentuh umur. Rumah kecil, rumah bata macam tu je. Bukan rumah pun, Quran sebut hujurat. Hujrah, jamak dia hujurat, bilik-bilik kecil. Ghurfah saghirah, small room. Bukan rumah, bilik-bilik kecil. Tetapi dari rumah yang sederhana, kadang makan pun tak ada, kadang makan cicak macam tu saja. Cicak pula dengan cuka masam. Tapi Nabi pandai dari rumah kecil yang amat sederhana, berbantaikan jerami kurma, tidur lekat, bekas belakang kulit Nabi ni berbekas. Saya kecil-kecil dulu biasa jugalah, waktu susah dulu tidur atas tikar mengkuang. Bangun-bangun tu gelak dia petak macam ketupat. Dulu lah dah tilam empuk, tilam tebal. Alhamdulillah. Rumah kecil, makan tak cukup, tapi dari rumah tu lahir istilah baiti jannati, rumahku bagaikan syurga, bahagia. Ni adik-adik ni kahwin ni. Kahwin ke tak? Kena pandai ayat isteri. Kena pandai. Terima kasih. Dia pun syok. Orang perempuan puji sikit kembang hidung, kembang pipi, kembang habis. Bukan duit yang diberi, tapi kata-kata al-kalimah at-tayyibah, kata-kata yang baik itu membahagiakan. Kalau bagi duit lagilah. Ada duit bagilah duit, tak ada duit bagi kata-kata yang baik. Jangan duk isteri hidang ni awak masih ni, awak paik ni, awak hangit ni. Nabi, kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tak lalu, tak payah makan, tarakahu. Idza a'jabahu akalahu. Bila Nabi rasa teringin macam dia makan. Dia makan dia puji dia, sedap makanan ni, masya-Allah. Nabi doa pula. Dan Nabi doa. Akala ta'amakumul abrar sallat 'alaikumul malaikah. Banyak doa Nabi. Kadang-kadang Nabi doa macam ni, Allahumma at'im man at'amana. Dalam riwayat Nabi sebut at'amani lah. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, kau beri makanlah kepada mereka yang menjamuku makan, dan kau beri minumlah kepada mereka yang jamuku minum. Jadi Ustaz Zahir jamu yak teh katanya, cucuk kalipak. Buat lagi banyak cucuk kuih. Allahumma at'imuhu at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, kau beri makan siapa yang jamu kami makan, yang buat kenduri hari ini. Ya Allah, kau beri minum air Kausar siapa yang menajar minuman pada hari ini. Ada yang buat main gula, ada yang buat main teh. Tahu lah orang kampung ni lah. Dia buat main kopi kan. Siapa yang menajar ni, ya Allah, kau jamu mereka makan, kau jamu mereka minum di syurga nanti, ya Allah. Dan Nabi SAW dalam satu riwayat Imam Tirmizi, wa qala hadisun hasanun sahih, kata Imam Tirmizi hadis tu hadis sahih lagi, hadis hasan lagi sahih, hadis hasan lagi sahih. Kata Imam Tirmizi, baginda mengijazahkan kepada kita semua satu doa lepas makan. Idza faragha min at-ta'am, apabila selesai daripada memakan makanan, terutamanya makanan yang berat, Nabi ajak kita doa. Di hujung doa itu Nabi kata, man qala, siapa baca doa ni lepas selesai makan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampun baginya dosa-dosanya yang dulu. Teman dia dulu
dosa-dosa yang lain. Fadilatnya macam puasa Ramadan. Kalau untuk tazkir Ramadan kan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi kalau puasa tu lapar, siang puasa, malam qiyam, man qama Ramadan, man shama Ramadan kan. Puasa letih, penat, lapar. Yang ni makan, kenyang, perut kenyang, jiwa tenang, dapat keampunan Tuhan. Perut kenyang, dari hati lapang, dapat keampunan Tuhan. Oh, seronok. Dengar elok doa ni. Macam mana doa tu? Alhamdulillahilladzi at'amani. Tak ada dalam kitab ni. Ada dalam kitab ni, kau baca sendirilah. Kita buku Rumi ya, senang baca. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita selalu baca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu pun hadis Nabi juga. Yang tu kelebihannya siapa baca doa yang biasa-biasa kita duk baca lepas makan tu, Allah jadikan dia di kalangan hamba yang bersyukur. Bila syukur, Allah Ta'ala tambah lagi nikmat. Allah Ta'ala tambah lagi nikmat. Kita makan, kita bersyukur, Allah tambah. Yang ni pula, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan makanan ini, wa razaqanihi, dan dia telah memberi rezeki kepada aku, min ghairi haulin minni, tanpa daya daripadaku, wala quwwah, dan tanpa kekuatan. Segala-galanya kurniaan Allah, nikmat dan rezeki daripada Allah, bukan daripada daya dan usaha kita. Begitu juga Nabi sebut, bila kita pakai pakaian baru, kita beli baju baru, seluar baru, orang bagi hadiah baru-baru ni kan, idza labitha sauban jadidan, apabila baginda memakai pakaian baru-baru, baginda baca doa macam tadi juga. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa baca macam tu, dosa-dosanya dulu dengan Allah lah, bukan dengan orang. Dosa kecil-kecil lah, sagair bukan kabair. InsyaAllah Allah hapuskan. Banyak lagi penghapusan dosa. Jumpa orang berjabat tangan, kita jumpa orang kata Nabi, idza taqal musliman fayatasaffahan ghufira lahu ma qabla an yaftariqa. Orang Islam dengan orang Islam, Zaid jumpa Umar, Ali jumpa Abu, jumpa jabat tangan salam, diampun dosa mereka berdua, berguguran dosa. Itu yang orang Melayu doa. Salam kan? Salam kocok Nabi tu. Tak kocok dulu Hinggut tu, berdebu, diampunkan dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Baik, terus kita tengok tajuk seterusnya. Oh, tadi ayat liuk Nabi tahni, adik Sayyidina Anas, anak Ummu Sulaim dengan Abu Talha, Nabi tahni. Anak tu jadi anak yang cerdik, hafal Quran, alim tafsir, masya-Allah. Nabi tahni Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi doakan semoga dia menjadi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalam riwayat lain Nabi doa, Allahumma 'allimhul hikmah. Dalam riwayat lain Nabi doa, Allahumma 'allimhul kitaba. Jadi berkat ayat liuk Nabi. Sekarang tak ada dah. Carilah ayat liuk orang-orang soleh, carilah ayat liuk orang-orang ulama salihin. Kita ambil berkat daripada ayat liur mereka. Ayat liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tiup, Nabi bukan tiup biasa, Nabi ludah ayat liur Nabi ke dalam mata Sayyidina Ali yang sedang sakit mata, demam, sakit mata semua sekali. Tak larat sampai tak boleh berjalan, dipapah Sayyidina Ali. Nabi lantik beliau menjadi ketua pemegang bendera dalam peperangan Khaybar tahun ke-7 Hijrah lawan Yahudi.
Kata Sayyidina Ali nak jadi ketua macam mana, nak pegang bendera macam mana, berjalan bukan larat ni. Demam teruk sakit mata, demam. Nabi suruh Sayyidina Ali buka mata, Nabi ludah, tush, masuk dalam mata. Jadi siapa yang sakit mata main dah ludah. Ada sakit mata? Ada? Main dah ludah, tapi saya tak orang ni ludah ni buta je no. Ludah bukan karamah dah, jadi al-ihanah. Orang salah ustaz, ludah sabit dia. Tak mau. Jadi dalam perubatan Islam kena minta. Kita jangan pandai-pandai tapi berubat orang minta dengan izin Allah. InsyaAllah. Ni kita buat jadi pelik mati orang jenuh kita. Jadi Nabi ludah ke dalam mata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak minta pun. Tu Nabi tak apalah. Ludah lega lah tu. Orang baling kata kuti tok buang. Tadi kan sakit, lega tu yang kata kuat gagah tongkat Ali tu. Jadi perkasa. Dan Nabi doakan pula kepada dia, Allahumma adhib anhul harra wal qarra. Ya Allah, hilangkanlah daripada Sayyidina Ali ni kepanasan dan kesejukan. Makna dia imuniti badan dia kira hebat. Panas jangan bagi dia rasa panas, ya Allah. Sejuk jangan bagi dia rasa sejuk. Buka aircon sejuk mana pun dia tak apa, orang lain ketak sejuk. Sebab tu Sayyidina Ali diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, musim sejuk. Di Madinah ada musim sejuk. Oh, Madinah bila pergi umrah bulan 11 dan sejuk. Sejuk ketak-ketak. Salji je tak ada, tapi sejuk. Sayyidina Ali di musim sejuk dia boleh pakai baju nipis-nipis. Pakai baju pagoda, baju singlet, relax. Orang tanya, hang tak sejuk ke? Dah. Dan di musim panas dia pakai pula baju tebal-tebal. Tak keluar pun, relax. Orang musim panas pakai baju nipis, musim sejuk pakai baju tebal. Sayyidina Ali ketahanan tu. Mungkin pasal itu orang Melayu pun buat nama tongkat. Dia tak buat nama tongkat Jambi je. Dia buat nama tongkat Ali, kira handai. Berkat air liur Nabi SAW. Nabi pernah ada orang kaki bengkak, waram. Dia punya kaki dia bengkak, sakit. Tak tahulah sakit apa, sakit kaki ya. Gaut apa kita tak tahu. Dia mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya sakit kaki. Minta Nabi rawat. Yang bagi sembuh tu Allah. Minta Nabi jadi mu'alajah, rawat. Jadi Nabi tolong. Nabi guna eliok. Nabi ambil eliok. Nabi baca Bismillah dengan nama Allah yang menyembuhkan Allah. Eliok. Bismillah. Kemudian Nabi sentuh tanah Madinah. Tanah Madinah kan berkat. InsyaAllah jadi penawar. Nabi sentuh tanah Madinah. Kan ni basah eliok. Sentuh tanah lekat. Bismillah. Turbatu ardina. Berkat tanah Madinah kami. Tanah Madinah. Ayat liuk Nabi berkat tak? Berkat. Tanah Madinah berkat tak? Berkat. Turbatu ardina. Biriqati ba'dina. Dengan air liur sebahagian kami. Sebenarnya air liur Nabi lah. Air liur orang lain pun boleh juga. Try kalau jalan berkaki bengkok kan. Maka tanah sini pun kena tahu kot berkat kan. Baik, elok. Sentuh ke tanah. Bismillah. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa biha saqimuna biizni rabbina. Itu doa. Dengan nama Allah, tanah kami, dengan keberkatan air liur kami, yushfa biha saqimuna, mudah-mudahan diharapkan sembuhlah penyakit sahabat kami yang sakit ni biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Siapa dia tu ke tempat sakit sembuh, itu keberkatan Nabi lah. Kalau kita tak tahu, kita calik dia buh kat tanah pula, dia lari, dia tak berubat apa jadi ni. Sebenarnya ada keberkatan pada air liur. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Nabi pernah gunting rambut, berebut-rebut orang. Ketika di Hudaybiyah, Nabi mengedarkan rambut Nabi sebelum Nabi pulang.
Begitu juga dalam peristiwa Hajjatul Wada', Nabi cukur rambut di Mina, sahabat-sahabat berebut-rebut, dan Sayyidina Khalid bin Al-Walid menyimpan rambut Nabi, mengambil berkat dengan rambut Nabi yang dia dapat sikit. Orang belai tu dia bubuh dalam kepiah dia. Kepiah dia lipat dia tu, dia bubuh rambut. Azibat ni. Kalau buah-buah lain tu kena cerita. Kan? Buah rambut. Dalam peperangan Yarmouk ni di Jordan, perang Rum, perang paling besar. Sebelum tu ada perang kecil-kecil. Perang Yarmouk tu kira Rum Timur kalah terus, lari. Mereka hanya menguasai bahagian Turki, Hagia Sophia dan sebagainya. Dulu Rum Bizantin ni dia menguasai Syam, Syria tu Rum, Palestin, Lebanon, Jordan tu semua Rum. Perang paling besar ialah perang Yarmouk, Waqa'atu Yarmouk. Zaman hujung Sayyidina Abu Bakar memerintah, dan ketika tengah-tengah perang tu Sayyidina Abu Bakar meninggal dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Perang Yarmouk. Kemudian Sayyidina Umar pecat Sayyidina Khalid. Cerita dia panjang. Yang kita nak highlightkan, Sayyidina Khalid bin Al-Walid ini sebelum bertemu dengan tentera Rom, dia susah hati. Dia duduk cari kepiah dia hilang. Kepiah tu hilang. Dia minta tolong cari. Tolong saya cari. Maka cari. Orang tu ingat kepiah baru, kepiah mahal. Kepiah Syam ke apa kan. Dia ingat kepiah baru. Cari jumpa kepiah lama. Kepiah dah lusuh dah. Kepiah buruk dah. Ada yang kata dekat Sayyidina Khalid, buat penat nak cari. Ingat kepiah baru, kepiah buruk oh. Kata Sayyidina Khalid, aku cari bukan pasal kepiah. Dalam kepiah tu ada rambut dia. Setiap kali aku pakai kepiah ni, selain daripada pakai topi besi lah kan, setiap kali aku pakai kepiah ni, aku pimpin tentera tak pernah kalah. Dengan berkat adanya rambut ni, Allah bagi idea untuk dia susun strategi. Aku cari kepiah apa saya? Bukan pasal kepiah boleh beli lain, tapi hak dalam kepiah tu ada rambut Nabi. Jadi kita ni, hidup kita akan berkat kalau ada Nabi. Ada Nabi dalam hati kita. Hayyun fi qulubina. Hidup berkat. Saya pergi umrah dengan Ustaz Farhan. Ustaz Farhan dia tengok burung merpati tu, dia teringat Nabi. Banyak kali Ustaz Farhan berulang cakap. Dia kata, merpati comel-comel, hidup senang, makan orang jamu, kenyang. Comel, makan orang jamu. Nak halau dia tak boleh. Di tanah haram mana boleh. Dalam ihram ke, dah tahallul ke, haram kerana wa antum hurum. Kamu dalam ihram haram, kamu di tanah haram pun haram. Banyak yang tak faham, dia buat konten tu halau burung merpati. Sebab dia kata, aku tak pakai kain ihram lah, aku habis dah umrah. Tak boleh. La taqtulus sayd wa antum hurum. Kamu di tanah haram. Tak boleh. Haram Mekah, Madinah. Duk halau, lepas tu burung terbang ambil gambar kan. Tamfir. Menakut-nakutkan dia, menghalau dia. Tak boleh. Ustaz Farhan kata, burung merpati cantik, comel, makan dijamu, minum diberi. Orang nak kacau, nak pun tak boleh. Pasal apa? Pasal tok nenek dia dulu berkhidmat kepada Nabi. Di Gua Thawr tu kan ada dua merpati kan, Zannul Hamama wa Zannul Ankabut ta'ala khairil batiyati lam tunsaj wa lam tahumi wiqayatullah aghnat min mudha'afatin min ad-duru'i wa an 'alim min al-utumi. Dalam qasidah Burdah, Allah bantu Nabi di pintu gua merpati. Kata sebagai ulama, kemungkinan hak dua ada lagi tu zuriat dia, jantan betina, berkat khidmat dengan Nabi, anak cucu senang. Ustaz Farhan ulang tu, berkat khidmat Nabi, anak cucu senang. Kalau kita khidmat kepada Nabi, bantu Nabi, insya-Allah Allah jaga anak kita, cucu cicit kita, hidup senang, hidup berkat. Antara khidmat kita ialah menulis hadis-hadis Nabi, mengumpulkan hadis-hadis Nabi.
mengajar hadis-hadis Nabi, menyebarkan ajaran Nabi. Kita jadi pekakah Nabi, jadi alat Nabi. Hidup kita bahagia, cucu cicit kita bahagia. Seperti mana burung-burung merpati itu asbab ayah mak dia khidmat Nabi. Apa senang tak? Senang. Kalau dalam fiqh, siapa bunuh burung merpati, asalnya dia kena ganti dengan yang seumpama. Contoh bunuh kijang. Sak mana kijang tu? Kalau besar kambing-kambing lah. Ada binatang besar lagi kena lembu. Kalau kita memburu binatang besar kambing-kambing. Tapi yang peliknya, merpati ni dia bukan besar kambing. Ada burung merpati besar kambing? Tahu kan? Merpati ni dia halui kecil je, tapi mahal harganya. Kalau membunuh burung merpati, syatun, seekor kambing. Walaupun dia kecil, dia mahal. Demand dia seekor kambing. Kalau yang lain tu, kita bunuh belalang ke apa ke, kita yahkumu bihi dawa adlin. Kita rojoklah 2 orang untuk menentukan berapa rial kita kena bayar. Yang setimpal. Tapi merpati kecil, apa sebab boleh kena kambing? Pasal mak ayah dia khidmat Nabi kot. Mudah-mudahan begitu. Baik, tangan Nabi SAW, tangan Nabi salam dengan sahabat, lembut, sejuk, lebih daripada salji, harum, lembutnya tangan Nabi. Tangan Nabi pernah sentuh seorang budak, sentuh muka dia. Ada yang sentuh muka, bila dia tua, redut habis, muka tak ada. Berkat Nabi sentuh. Ada yang Nabi sentuh kepala, ubun-ubun, rambut berubat Nabi, keturunan jenis berubat, putih, tapi sejemput ni tak berubat. Orang pelik, siapa ni? Yang lain berubat, tentang ubun-ubun, tak berubat. Dia kata dulu Nabi sentuh, Nabi usap-usap ubun. Kita pun Nabi suruh sapu, terutamanya anak yatim lah. Imsah ra'sal yatim wa at'imil masakin. Untuk melembutkan hati. Sahabat tanya Nabi macam mana nak bagi lembut hati. Nabi kata sentuh kepala anak yatim, jamu makan kepada orang miskin. Talin qalbak, hatimu akan jadi lembut, wa tudriku hajatan, dan akan tertunai hajat-hajat kamu. Kamu akan peroleh hajat. Air keluar dari celah-celah jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni pun banyak kali ya. Ayam terbaik, lebih mulia daripada ayam Zam-Zam, ayam tangan Nabi. Ayam tangan keluar ke celah-celah jari Nabi. Ditabuk di tempat yang panas, air pun habis dah. Sahabat sangat dahaga, macam mana nak jumpa musuh ni, nak lawan dengan tentera Rom, kita dahaga. Ada sahabat nak cucuk bonggol unta, nak ambil ayam tu, nak tikam. Nabi kata jangan. Nabi pun tak tahu nak buat macam mana dah. Nabi tanya siapa yang masih ada berbaki air. Adalah sahabat tu ada sikit ayam bekasnya. Nabi basuh tangan Nabi, Nabi sentuh-sentuh tanah, mengharapkan terbit air daripada tanah. Nabi basah tangan Nabi, sentuh tanah. Nabi punya niat minta terbit ayak mata ayak dari tanah. Rupa-rupanya Allah boleh buat lebih daripada tu. Bila Nabi angkat tangan, tak terbit ayak daripada tanah. Tak lama kemudian terbit air. Nab'ul ma' min baini asabi'ihi asy-syarifah. Terbit air daripada celah-celah jari Nabi. Ada 4 panjutan, 1, 2, 3, 4. Sahabat main nganga, main minum. Ada yang mandi, ada yang minum. Bila nak semayang, ayam tak berhenti lagi. Mereka datang mengambil wuduk. Nabi kata tawaddu bi bismillah. Ambil wuduk, jangan lupa baca bismillah. Kita akan ambil wuduk, kita menghadap kiblat semua. Kita sunat kata bismillahirrahmanirrahim. Berwuduklah kamu semua, jangan lupalah sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Ni kita dengar cerita ya, kita tak, bukan masa kita lah. Bukan rezeki kita. Sahabat minum, sahabat mandi, sahabat berwuduk. Ramai berhati-hati orang tentera kena ayam daripada celah-celah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nampak apa yang kita tak nampak. Kekuatan pendengaran Nabi, Nabi dengar asma'u ma la tasma'un. Aku dengar apa yang apa tak boleh dengar. Nabi
Nabi nampak syurga, Nabi nampak neraka. Nabi dengar bunyi derapan langit, attatis sama wa huqqalaha an tahitta. Langit berbunyi, memang patut langit berbunyi kerana ramainya malaikat dan langit. Malaikat penuh dan langit berat, bunyi langit kita tak dengar. Kemerduan dan kelantangan suara baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik pergaulan macam tadi, itulah lukisan. Terima kasih, hargai kebaikan orang, jangan hina. Jadilah orang yang bersyukur. Orang buat baik kita sikit pun jangan kata alah. Jangan begitu. Terima kasih banyak-banyak. Penyayang terhadap kanak-kanak, orang miskin dan anak yatim. Jadi saya sebut tadi tu, kita boleh baca sendirilah. Kelebihan sekolah anak yatim. Beberapa kisah Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan musuh. Keberanian baginda SAW. Kalau perang, Nabi duduk depan. Dalam perang Badar, perang pertama, Nabi depan. Sehingga sahabat yang cadangkan, kami bina Arish, satu bangsai, satu pondok. Sekarang ni kalau di Badar tu dibina masjid. Tempat bangsai Nabi itu nama Masjid Al-Arish. Di situ Nabi. Sahabat kata tak apa, Nabi duduk tak ni, senang Nabi nak bagi arahan macam jurulatih. Jurulatih mana boleh masuk main bola sekali kan. Bagi arahan. Jadi sediakan seekor kuda, kalau jadi apa-apa Nabi boleh pacu kuda, panggil, minta bantuan daripada penduduk Madinah. Jadi Nabi kita seorang yang sangat berani. Banyak cerita-cerita Nabi berani. Baginda SAW mendidik para sahabat dengan kisah-kisah teladan. Yang ini saya bukukan dalam satu kitab, 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Ada di belakang tu, Nabi boleh lah. Baginda mendidik para sahabat dengan kisah-kisah teladan. Yang terbaru, isteri Nabi, Ummahatul Mukminin. 40 hadis mengenali isteri-isteri Nabi. Kulit warna pink, ada love berapa ketui tu kat kulit. Sekejap ni pakai tengoklah. Siapa yang dah kahwin boleh beli hadiah kat isteri. Siapa yang nak kahwin pun boleh hadiah dekat tunang. 40 hadis mengenali isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri pun kena tahu juga macam mana Nabi, isteri Nabi, akhlak mereka, kebaikan mereka, pengorbanan mereka. Baik, seterusnya berhadapan dengan cabaran musuh. Kamu sebuah feri. Ini Safinah. Sahabat yang Nabi namakan dia dengan nama Safinah. Dia ni kalau Melayu kata badang. Melayu ni kisah penglipur lara, tak tahu betul tak betul. Cerita badang. Badang asal tak kuat, betul macam mana dia jadi kuat? Apa rahsia kekuatan badang? Kalau pergi Sedim ada kampung nama Badang, takkan badang orang situ bang. Badang jadi kuat macam mana? Dia lolak, dia makan muntah hantu. Muntah najis, muntah Ustaz Zahir tak dia makan. Muntah hantu begitu. Muntah pun boleh makan. Dia cerita merapu. Budak-budak dia percaya. Orang tua-tua tu tak percaya. Haban syok-syok dengar bagi hilang letih. Pi bendang duk memukul apa semua kan. Waktu tu tak ada Maharaja Lawak lagi, kira dengar tu hilang. Pernah. Tapi kita kena cerita dekat anak kita, bukan cerita badang, cerita Safinah. Nabi suruh dia angkat barang-barang dalam satu musafir. Nabi suruh dia angkat barang kawan ni. Dia tak larat, dia kata saya tak mampu. Nabi kata ihmil, angkatlah. Hang boleh angkat. Anta Safinah, fa anta Safinah. Kamu kan feri. Feri besar pada bot. Feri Pulau Pinang. Kalau feri boleh bawa kereta, boleh bawa motor, boleh bawa penumpang. Feri takkan tak boleh angkat. Hang kan feri. Dia pun try angkat. Boleh angkat. Sehingga kan dia pernah try angkat muatan 7 atau muatan 8 ekor unta. Barang-barang yang orang duk buh atas unta tu, dekat 7-8 ekor dia boleh kalah gitu. Kuat dia. Apa nama betul dia? Wallahu a'lam. Ada orang tanya dia, apa nama betul kamu? Takkan nama Ferry. Dia tak mahu abang. Dia kata Nabi panggil aku Ferry ya. Rahsia. Kita jangan duk pergi gelam orang Ferry ke buta jangan. Dia nama Muhammad panggil mak buta. Dia marah. Sahabat bila digelar Nabi mereka suka. Abu Hurairah
bapa kucing. Anak kucing. Hirrah tu anak kucing. Hurairah kecil lagi ya. Hurairah isim tasghir. Apa Kitty, Hello Kitty tu. Orang putih pun dia ada kucing tua nama apa, anak adik-adik nama apa Melayu, semua kucing. Mak kucing, pak kucing, anak kucing. Semua sebut kucing. Arab dia ada Hurairah, Hirrah. Kalau besar bawa Qittah. Nabi panggil dia bapa kepada anak kucing hak comel-comel, halus-halus. Marah ke suka Sayyidina Abu Hurairah? Suka. Sampai kita pun kadang-kadang cari nama dia Abdul Rahman kan. Kadang-kadang kita pun terlupa kalau orang tanya terkejut tergempak, orang tanya Ustaz Abu Hurairah nama apa? Satu lagi cari. Sebab ma'ruf dengan nama Abu Hurairah. Panggil bila kucing ke feri ke kalau Rasulullah, sahabat berbangga dengan laqab, dengan gelaran, dengan kunyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kita janganlah wala tanabazu bil alqab, jangan senang-senang bergelak. No, jangan bergelak. Bila gelak dia lekat. Bila gelak dia lekat, orang lain pakat mengata kumpul dosa lah, kita saham dosa pasal kita mula gelak. Dah gelap tu dia dekat. Baik. Pohon kayu menangis. Ini semua tahu dah. Dia sebenarnya bukan pohon kayu. Kita pergi bubuh pohon kayu bintai ni salah dia. Dia pokok tu dah tebang dah. Bawah aku ni perdu kan. Tapak ada tu kayu tunggui lah. Tunggui lah. Cantas ada bagi boleh duduk. Kan Nabi khutbah. Duduk antara dua khutbah Nabi duduk atas dia. Ini dia tunggu ya terperdu kurma tu lah. Dia teriak. Saya buat mimbar baru. Ada orang duduk nasyid lagu ni. Diganti dengan mimbar baru. Sekarang ni dia ada tiang. Ditanda tiang tu kat mihrab Nabi belah kanan. Tiang tu ada ditulis khat uswana al-mukhallaf, tiang harum, tiang wangi. Dikatakan di situlah lokasi ditanam tonggoi kayu tu, padu kurma tu ditanam di bawah tu. Dan di situ juga kata ulama hadis, di tiang tu belah kanan mihrab Nabi, dulu ada tahap Nabi masuk masjid, Nabi nak solat. Bila Nabi nak takbir, Nabi tengok hijau kat dinding tu. Bukan cendol kan? Kahak gelemah. Sini mana gelemah lah. Kahak lah. Bukan yang liok. Yalah dia bukan najis tapi kotor. Hijau berdene tu. Melekat kat dinding tu. Nabi marah tak suka. Masjid kena bagi elok, bagi bersih. Nabi kikih dengan urjun. Tongkat Nabi bengkang-bengkok macam huruf S dengan urjun. Nabi kikih bagi jatuh. Kemudian Nabi kambuh dulu tak pada tanah. Nabi tutup kahar tu dengan tanah. Kemudian Nabi marah. Nabi kata siapa buat macam ni, jangan buat dah macam ni. Allah marah, Allah murka di rumah Allah. Buat kotor macam ni. Tak najis lah, kotor. Nabi kata kalau perlu kita tengah semayang ke, ataupun kita duduk dalam masjid yang tikar ke, kalau kita batuk keluar kahar, takkan nak telan balik kan, kotor. Kalau perlu buang, Nabi tunjuk. Nabi ambil kain, macam kain sapu tangan Nabi ludah, Nabi tunjuk, lipat, buh dalam poket. Menanggungnya tidak dikira menanggung najis, sebab dia bukan najis. Kalau nak ludah dalam kain tola kita, dalam tisu kita, ataupun pergi buang dalam tong sampah, buang di luar. Kalau perlulah tengah-tengah sembahyang menatok keluar seketui, telan batai sembahyang, boleh kenyang. Terus telan. Kalau perlu ludah ke sapu tangan. Kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, kalau sapu tangan tak ada, ludah dalam poket sendiri lah, ludah tu itu, Sa'di bagi salam lari keluar. Kalau tunggu orang tengok tu dalam poket hijau. Lidah.
Orang buat pokek pun pandai, buat belah kiri. Nabi kata ludah sebelah kiri. Dia ada pokek kanan, buat kiri. Cina pun pandai, ludah sini. Teruskan solat. Jadi jangan ludah dalam masjidnya tu, tak boleh. Al-buzaq fil masjid khati'ah. Nabi kata ludah dalam masjid tu satu dosa. Saja-saja ludah. Siapa dia orang tapi ludah lekat kat diri tu. Nabi kikir, Nabi kambui. Kemudian Nabi tanya sahabat, siapa ada bawa botol minyak wangi? Siapa ada bawa minyak wangi? Nabi pun tak bawa. Nabi cari di tangan. Nabi kisahkan, siapa ada bawa botol minyak wangi? Ada seorang lelaki, anak muda, dia lari balik. Dan semua orang tak ada botol minyak wangi. Dia lari balik rumah dia. Dia mai balik pun lari. Dia bagi kat Nabi sebotol minyak wangi yang sangat wangi. Nabi tuang ke tapak tangan Nabi. Nabi sapu situ. Maka sebab itu dipanggil ustuwan al-mukhallaqah, tiang harum mewangi. Kesan minyak wangi yang Nabi sapu. Nabi bagi balik botol itu dekat Syah. Pemuda tu dah dia botol ni. Anak muda tu kata, saya tak mau ambil dah, saya nak tinggal di masjid. Siapa nak guna-guna. Maka dia pun tinggal di masjid. Kata Sayyidina Abu Hurairah, itulah orang mula yang meninggal minyak wangi di masjid. Bukan meninggal dunia, tinggal minyak wangi di masjid. Dan kita orang duk balik Mekah, tapi hak wangi betul je lah. Bau macam air sejuk tu janganlah. Cari hak wangi-wangi tinggal. Ni di surau ni pun boleh buat satu sudut. Siapa nak infak minyak wangi, tak. Hak wangi-wangi betul je lah. Hak bau pelik-pelik tu je. Kadang-kadang tak berubah pun, kosong lah. Kasturi putih ke apa, malaikat subuh tu macam nama. Dia orang mula tinggal minyak wangi. Kemudian ada sahabat lain pun main minyak wangi, tak masjid, tak masjid. Jadi diberi keizinan lah, siapa nak cari-cari lah. Itu cara mencari pahala begitu. Baik, doa Nabi mustajab. Hilang kesan terbakar dari tangan Muhammad bin Hatib. Kalau Nabi Ibrahim dibakar, api Allah Ta'ala suruh api itu bersifat sejuk dan selamatkan. Itu Nabi. Ini sahabat Nabi. Antaranya yang kena bakar ada yang mati. Lepas tu Ammar bin Yasir, ayahnya dibakar hidup-hidup, mati. Yasir. Isbir ala Yasir, isbiru ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, janji untukmu kita jumpa di syurga nanti. Yasir dibakar hidup-hidup, mati rentung. Isterinya Sumayyah disula, mati. Ammar dibakar, tapi akhirnya dia menuturkan kalimah kufur. Dia kata dia keluar Islam terpaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ammar ini diselamatkan. Nabi lalu, Nabi tengok Ammar kena bakar, Nabi sentuh, Nabi masuk tangan Nabi dalam api itu, pegang kepala dia. Waktu tu api baru kecil lah. Nabi masuk, sentuh kepala dia. Nabi kata, ya nar. Nabi sendiri yang kata. Kalau Nabi Ibrahim itu Allah yang kata, ya nar. Allah berfirman kepada api. Bukanlah Nabi Muhammad ni Tuhan tak, tapi Nabi Muhammad ni ada keberkatan, seorang yang hebat di sisi Allah. Nabi sentuh kepala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nabi kata ke api tu kecil. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ammar kama kunti ala Ibrahim. Bayani. Macam itulah terjemah orang buat bayani. Macam mana hang sejukkan Nabi Ibrahim, hang selamatkan Nabi Ibrahim. Jangan duk buat ni lah, ni sahabat aku Ammar ni, hang sejukkan dia, selamatkan dia. Dulu hang boleh pun sejukkan Nabi Ibrahim. Tu dia Nabi selotok dengan api tu. Kalau Nabi Ibrahim tu Allah memerintahkan Nabi. Sagi orang salah faham kata menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Bukan. Nabi ada jah indallah, ada pengaruh di sisi Allah. Seperti mana Sayyidina Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu, ketika Nabi duk cerita dalam syurga nanti ada yang VIP, masuk syurga terus first class, 70,000 umatku, tak hisab, tak azab, terus naik titian sirat, 70,000 Nabi cerita. Yang sahabat lain duk bincang, siapa 70,000 tu? Ukashah ni dia cerdik, dia angkat tangan, ya Rasulullah, doakan saya salah seorang. Dalam 70,000 tu bagi masuk dalam list tu nama Ukashah, boleh tak? Masukkan nama saya, doakan saya.
Dia minta Nabi doa, Nabi tak doa. Nabi kata anta minhu, hang salah seorang. Jazir tu. Patutnya ud'u, Nabi pun ya Allah, ya Arhamar Rahimin, masukkanlah nama Ukashah dalam senaraimu. Pasal dia minta Nabi doa. Nabi bukan doa, Nabi buat tu. Hang masuk dalam tu. Lepas tu orang lain pun angkat tangan. Angkat tangan doa saya. Nabi mana boleh macam tu. Mungkin ada di kalangan tu ada yang munafik, ada yang tak layak dan sebagainya kan. Insan soleh yang mudah betul. Nabi kata sabaqakumul Ukashah, sabaqakum Ukashah. Hampa lambat, Ukashah minta dulu. Jadi dia kita semua goyang kaki ya. Di situ kita boleh tengok hebatnya Nabi. Memang Allah peruntukkan Nabi ni doa mustajab. Kalau Nabi minta tu, terus. Hak tak minta boleh. Ukashah, anta minhum, kau sebahagian daripada 70,000. Anta min 70,000. Hang ni dalam 70,000 tu hang surah. Betul terus tu. Tak doa dah. Kan? Gitu. Inilah hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi doa-doa Nabi yang mustajab. Nabi tidak berdoa untuk kepentingan diri Nabi. Nabi bangun tidur, berbekas belakang Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menangis tengok belakang Nabi. Menangis bersembah, wahai Umar. Sayyidina Umar kata, engkau sebaik-baik makhluk Allah, sedangkan Raja Rum dan Parsi hidup dengan senang lena, tidur tilam lembut, katil mah dan sebagainya, hidup senang di dunia. Nabi kata, biar kat Nepal lah. Aku kalau nak doa boleh, aku mempunyai banyak. Likulli nabiyyin, setiap nabi diperuntukkan doa-doa mustajab. Bukan aku seorang, tapi nabi-nabi lain dia habis peruntukkan. Kalau Allah bagi peluang 1000 kali doa, dia habis di dunia. Tapi aku khabbatuha lakum, aku simpan doa-doa mustajab aku ni, aku nak tolong hampa di akhirat nanti. Nabi memang bukan penting diri sendiri. Biar Nabi kita susah, doa Nabi ni Nabi minima, Nabi jimatkan. Hatta dekat musuh pun hanya beberapa orang yang Nabi doa laknat. Kebanyakan doa Nabi ialah ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi thaqifan wa'ti bihim muslimin, wa'ti bihim muslimin. Banyak doa Nabi dengan musuh pun rahmat, kasih sayang Nabi, kesian dekat mereka. Nabi doa buka hati mereka, beri hidayah kepada mereka. Kemudian perbandingan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasul-rasul yang lain ini sekadar perbandinganlah. Kalau Nabi Ibrahim dibakar tak untung, Nabi Muhammad, bukan Nabi, sahabat Nabi dibakar tidak untung. Ada yang untunglah, ada yang tak untung. Diriwayatkan dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah Imam Qusqulani, sapu tangan Nabi pun tak untung. Sapu tangan Nabi duduk dalam peluk, sapu tangan mindil, orang punya mindil sapu tangan. Sapu tangan Nabi hadiahkan kepada khadam Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bila Nabi dah wafat, Sayyidina Anas ni dulu dia susah, tapi berkat doa Nabi, setelah Nabi wafat dia kaya. Kaya dengan duit, kaya dengan anak. Akthir malahu wa waladahu, perbanyakkan hartanya, perbanyakkan anaknya. Berkat khidmat dengan Nabi. Waktu Nabi hidup memanglah dia susah, tapi lepas Nabi wafat, Allah bagi dia jadi orang kaya, anak ramai, kahwin pun ramai. Anak ramai ni macam mana? Kahwin banyak kali, bini mati, kahwin lagi, bini mati, kahwin lagi. Tu anak ramai, betul. Sayyidina Anas. Maka orang berkunjung datang ke rumah Sayyidina Anas, generasi tabi'in. Mereka tak sempat dengan Nabi, mai rumah Sayyidina Anas, nak dengar hadis daripada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas jamu ni makan dulu. Sebelum dengar hadis makan, jamu makan, minum semua. Kemudian bila mereka dah selesai makan, Sayyidina Anas cari kain nak lap. Tisu tak ada, jadi kain lap tangan. Lap tangan minyak tu. Tapi kain dia kotor. Allah, bini tak basuh, kain kotor. Mindil tu kotor. Kata Sayyidina Anas, tunggu Ustaz. Kalau kita lap kaki ya, bulu putih. Dan dia dah jangan duduk lap putih. Tu saya tambah. Jangan lap putih. Tunggu Ustaz. Dia ambil sapu tangan tu. Waktu tu mesti sejuk, rumah dia duk
bakar api nak bagi panas rumah kan. Salah bila kita tengok rumah orang Arab ke rumah orang putih kan dia ada api. Kalau di Syria tu minyak diesel menitik setitik keluar api panas. Sayyidina Anas ambil kain sapu tangan yang kotor tu, dia lempak dalam unggunan api. Dia kata, "Sat, aku nak basuh." Basuh jenis mana? Lempak dalam mesin basuh tak apa lah. Dia ambil tu, dia lempak dalam api. Dia tahan dengan lak di tangan tu saja. Aku nak basuh kain. Lempak lah. Ini adalah kitab Mawahib Dunia. Kenapa betul? Dia berkata, "Ustaz ni pun orang." Tengok situ lah kalau kata dhaif ke apa kan, ini untuk mukjizat Nabi no. Kalau orang mengaji bidah dia orang tahu. Tapi cek lah sendiri, saya pun tak tahu martabat hadis tu. Okay, dia lempak dalam api, mereka ni pun duduk tengah-tengah. Tu dia mesin basuh dia macam tu. Zaman tu mana ada mesin basuh ni? Lempak dalam api. Lepas tu dia ambil satu besi, macam rotinan punya besi tu, besi tu, dia kepit, tarik keluar. Dia retuk sikit. Mesin basuh macam ni tak perlu pengering, pasal api. Elok, bersih elok. Adalah habuk-habuk sikit tu. Dia bagi ni pelak ni, apa-apa dia tengah-tengah ke, lak tangan ni sapu tangan ajaib tak terbakar dalam api. Maka hadis yang dia riwayatkan tu, Rasulullah menghadiahkan kepadaku sapu tangan ni. Hadiah istimewa lah aku sapu tangan. Tak terbakar saya tu. Dia peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim tak melecok dalam api. Nabi Muhammad tak masuk api. Sapu tangan Nabi pun tak melecok. Bandingan Nabi Ibrahim dengan sapu tangan Nabi, bukan banding Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Nampak orang? Sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah tu, Nabi Musa belah laut, Nabi Muhammad belah bulan kan. Belah laut depan mata, belah bulan atas Nabi dengan jari telunjuk Nabi. Nabi Yusuf bagaikan bulan, Nabi Muhammad bagaikan matahari. Kecakan Nabi Yusuf, Syatrul Hasan, Nabi Yusuf dikurniakan separuh kecantikan dunia. Maknanya Nabi Muhammad dikurniakan keseluruhan cantik dunia, seluruh. Nabi Yusuf setengah, Nabi Muhammad penuh cantik. Jadi kita berhenti dekat itulah. Buku kecil ni tuan-tuan boleh baca sendiri. Baca dan cerita dekat anak-anak. Malam ni cerita, malam esok anak-anak akan minta nak dengar dia cerita. Kita cerita malam ni, cerita sikit-sikit aja, cerita banyak-banyak. Kita tak lena dia. Sebelum dia lena, kita cerita sikit. Cerita yang diorang Nabi ke, cerita bersambung titik. Malam esok dia akan peringat, mak cerita lagi, supaya dia gemar mendengar kisah-kisah Nabi. Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi, antara ulama yang hebat, tuan guru kepada guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia cerita mak dia tiap malam cerita Nabi, dan dia tak akan tidur lagi mak dia tak cerita Nabi. Habis cerita Nabi, cerita Sayyidina Abu Bakar pula. Habis cerita Sayyidina Abu Bakar, cerita Sayyidina Umar pula, cerita hayatus sahabat. Jadi biar anak kita ni kalau mimpi pun mimpi yang baik-baik. Hubbu nabiyikum, didik anak kamu mencintai Nabi, cinta sahabat Nabi, cinta keluarga Nabi, dan suka membaca Al-Quran. Saya ucap terima kasih kepada semua. Terima kasih khusus kepada Tuan Mudir Fadil Ustaz Zahir Basri, tuan-tuan semua. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan sebagainya itu daripada kelemahan diri saya sendiri, hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala belakang. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah catatkan perhimpunan kita ini dalam senarai nama kekasih-kekasih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkelayakan untuk mendapat syafaat baginda di akhirat nanti. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.